Dah start dah? Dah. Ini semua adalah real, bukan AI. Apa yang korang tengok ni semua betul. Serius bang? Serius. Satu real, bukan AI. Kenapa abang bertattoo macam ni abang? Saya tengah depres. Apa kena mengena tattoo dengan depress bang? Saya nak bagi tahu kat semua orang. Macam mana orang nak nampak abang depress kalau abang buat tattoo bang? Oh, saya tulis kat tattoo. Sini. Nampak kan? Tengah depres. Nampak? Oh nampak dah bang. Sorry dah bang. Kenapa abang boleh depress sampai macam ni Saya jual motor. Ada customer datang nak beli S-Max. Saya seronok lah S-Max, motor besar tu. Komisen banyak. Lepas tu saya tunggu apa lagi? Saya minta lah 3 bulan slip gaji dia. Gaji 1,700. Itu tak apa lagi. Saya dah check nama dia. Blacklist. Nampak. So nasihat untuk awak semua, jagalah kesihatan mental anda baik-baik. Janganlah sematkan dengan cara bertatu. Tak bagus. Tak ada kena mengena pun. Nak beli motor, jumpa saya. Yeah.